Buddha atau Buddhism. Pengasasnya adalah Siddhartha Gautama iaitu Buddha. Kitab suci, Tripitaka, kanun Pali dan sutra-sutra lain. Konsep ketuhanan tidak berpusat pada konsep Tuhan pencipta. Penekanan pada pencerahan peribadi dan pembebasan daripada penderitaan. Ajaran utama adalah 4 kebenaran mulia, jalan 8 lapis mulia, nirvana, karma dan anatta. Sejarah ringkas bermula di India Purba sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, disebarkan ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Tibet. Aliran utama iaitu Theravada di Asia Tenggara, Mahayana di Asia Timur dan Vajrayana di Tibet. Sikhism. Pengasasnya adalah Guru Nanak Dev. Kitab suci adalah Guru Granth Sahib, dianggap sebagai guru hidup. Konsep ketuhanannya iaitu monotheism, kepercayaan kepada satu Tuhan universal, wahai guru, yang tidak berbentuk dan melampaui semua agama. Ajaran utama adalah kesatuan Tuhan dan kesetaraan semua manusia. Mengelak daripada 5 kejahatan iaitu nafsu, kemarahan, ketamakan, keterikatan dunia dan ego. 3 rukun emas iaitu Naam Japna, meditasi nama Tuhan, Kirat Karni, mendapatkan pendapatan secara jujur, Wancakna, berkongsi hasil dengan orang lain. Sejarah ringkas bermula di wilayah Punjab, India pada abad ke-15. Gabungan unsur-unsur Hinduism dan Islam. Aliran utama adalah Khalsa Sikh. Jainism. Pengasasnya adalah Mahavira pada abad ke-6 sebelum Masihi, walaupun ia berdasarkan ajaran Tirthankara sebelumnya. Kitab suci iaitu Agama Sutra. Konsep ketuhanan tidak percaya kepada Tuhan pencipta. Penekanan pada sifat abadi jiwa individu dan pencapaian kebebasan rohani melalui usaha diri. Ajaran utama adalah Ahimsa, Anikantavada, Aparigraha, Satya, Asteya dan Brahmakarya. Sejarah ringkas bermula di India Purba sezaman dengan Buddhism, menekankan gaya hidup asketik dan tidak kekerasan. Aliran utama adalah Digambara dan Svetambara.